JCB pun mungkin boleh tenggelam ni. Jalan dia dah teruk. Welcome back to my channel. Hari ni macam biasa aku sangkut lagi, JCB pun dah sampai. Let's go. Bercinta lagi. Jalan dia dah teruk, geng. Jalan dia teruk. Dia JCB masuk dulu dekat jalan bawah ni. Dalam 20 minit JCB dah sampai dah. Sebab dia kerja jalan dekat-dekat kawasan sini je. Kalau jauh mengeteh lah kita kat dalam kebun ni. Tadi mungkin kalau aku lajak lepas, tapi lajak pun rasa tak lepas. Habis dekat bawah sangkut. Aku dah pakai double pun tak boleh juga. Dah pakai double pun tak boleh. Tengok, dua-dua jalan tayar pusing. Dah pakai double pun tak boleh. Sebab dah ada muatan. Muatan ni kot ada dalam 3 tan kot. 3 ke 4 tan. Lebih kurang 3 macam tu kot. Sebelah tayar yang ni tak sangkut. Tayar ni okey. Tayar ni okey. Tayar sebelah sangkut. Sebelah ni dalam sikit. Tengok. Sebelah dia dalam sikit. Memang parah lah ni. Parah. JCB cangkuk pakai ni lah. Oh, panggil apa? Rantai. Kita tarik pakai rantai. Kan? Kita tarik pakai rantai. Santai saja. Kan? Ha. JCB pun mungkin boleh tenggelam ni. Jalan dia dah teruk. Selalu hujan, musim hujan hari tu. Belum repair lagi sini. Kita akan tarik pakai rantai tu.
Trailer pun dah sengit geng. Trailer pun dah sengit. Sikit lagi. Depan lagi lepas. Depan lagi lepas. Okay, kita ayun satu lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Satu kali ayun lagi. Okey, lagi satu. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, dah lepas geng. Lepas. Alhamdulillah. Tinggal cabut rantai, dah boleh settle. Memang ni tempat kejadian yang paling teruk lah ni. Okey, dah pukul 12 dah. JCB pun dah settle kerja dia. Dia pun balik. Aku pun dah lepas. Pakai rantai tadi guys. Jalan pun, aduh, jalan memang teruk lah ni. Sebab bukan musim hujan ni. Kalau musim hujan tak lepas ni. Musim hujan tak lepas ni. Tengoklah jalan ni. Buah habis. Jalan dia boleh tahan lah. JCB cakap mungkin nanti lepas habis rehat dia akan repair kawasan ni. Sekejap je repair ni. Tapi nak macam mana, baru-baru ni agak sibuk sikit. Aku sangkut yang belah sana tu. Hujung belah sana tu. Hujung belah sana tu. Bukan kereta je nak jalan susah. Orang nak jalan pun susah. Hujung sana tu aku sangkut. Ya, okey sikit lah. Ini dalam ni. Nampak je biasa tapi dalam. Zali pun nak gerak lah. Okey, tinggal sikit lagi. Nanti kita balik. Okey, terima kasih kerana menonton. Sampai jumpa lagi. InsyaAllah. Kalau korang jumpa aku, tak loading buah, aku sangkut. Tu je. Okey, terima kasih kerana menonton. Siapa belum subscribe. Siapa belum dah subscribe lama, terima kasih. Aku doakan murah rezeki semua. Okey, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum.